لله القائل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah SWT sekalian, seperti biasa saya berpesan kepada diri saya dan juga tuan-tuan sekalian, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah SWT menggolongkan kita di kalangan orang yang bertakwa, digolongkan kita di kalangan orang yang berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Seperti mana janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berpuasa, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan hasil daripada puasa yang kita laksanakan, Allah SWT akan mengurniakan kepada kita sifat takwa di dalam hati kita. Dalam bulan Ramadan terdapat banyak peristiwa besar yang banyak. Perang Badar berlaku pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Ianya merupakan titik tolak kemenangan kepada perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Bermula dengan rancangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar khabar berita bahawa suatu kafilah perdagangan yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb sedang dalam perjalanan pulang daripada Syam menuju ke Mekah. Rasulullah SAW bersama-sama dengan 313 para sahabat keluar ke Badar bagi mengambil barangan perniagaan tersebut sebagai ganti kepada harta orang Islam yang dikuasai oleh musyrikin Mekah ketika mereka berhijrah dahulu. Sungguh pun kafilah Abu Sufyan bin Harb ni terselamat daripada dipintas oleh Nabi dan para sahabat. Abu Jahal tetap menguruskan hasrat, tetap berdegil sambil mengatakan, demi Allah, kami tidak mahu pulang sekarang kerana kita sampai di Badar. Kita berpesta di sana selama 3 hari. Kita sembelih unta, kita minum arak, kita menyanyi sehingga seluruh bangsa Arab mengetahui perhimpunan dan kedatangan kita ini. Maka kehebatan kita terus menerus akan dapat dilihat oleh mereka. Apabila peraparan ini diteruskan oleh Abu Jahal, Nabi SAW bermesyuarat dengan sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansar, dan mereka bersetuju untuk bersama-sama dengan Nabi SAW. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat ke-7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati syauqati takunu lakum
yahqqal haqqa bi kalimati wa yaqta' dabiral kafirin. Dan ingatlah, ketika Allah menjanjikan kepadamu bahawa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedangkan kamu inginkan bahawa yang tidak mempunyai kekuatan sahaja, kekuatan senjata lah yang untukmu, dan Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir. Menjelang 17 Ramadan, ketika itu pergantungan Rasulullah SAW hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengangkat doa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Tuhan, tunaikanlah apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah apa yang dijanjikan kepadaku. Ya Allah, ya Tuhanku, jika binasa pasukan yang kecil ini, maka Engkau tidak akan disembah lagi di bumi selepas. Memulanya peperangan tersebut dengan 3 panglima menentang 3 panglima. Rasulullah SAW meminta Ubaidah bin Harith, Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ali untuk marah menentang dengan 3 pemimpin Arab Quraisy, iaitu Uqbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah dan Al-Walid bin Uqbah. Dan pada pusingan yang pertama, orang Islam dapat mengalahkan tentera musyrikin, dan ini merupakan satu kemenangan moral yang pertama. Selepas itu berlakulah pertempuran sengit. Rasulullah SAW terus menerus memunajat kepada Allah SWT, sehingga Allah SWT mengabulkan doa Nabi SAW dan menghantar dengan bala tentera daripada malaikat. Allah SWT merekodkan di dalam surah Al-Anfal ayat ke-9, إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Ingat, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu dan diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Para tentera Islam dapat menyaksikan bagaimana terputusnya kepala dan tangan musuh tanpa dilihat sesiapa yang memancung. Abu Jahal sendiri telah berjaya dibunuh dan dibawakan kepalanya di hadapan Rasulullah SAW, dan Nabi SAW menyatakan bahawa inilah Fir'aun. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, dengan terbunuhnya Abu Jahal, maka berakhirlah peperangan yang bersejarah ini dengan memberi kemenangan yang nyata kepada tentera Islam. 70 pembesar musyrikin terbunuh dan 70 berjaya ditawan. Sementara itu, hanya 14 orang Islam telah gugur syahid. Berita kemenangan ini disambut oleh penduduk Madinah dengan penuh kesyukuran dan kegembiraan, dengan launan takbir dan tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan ini telah meletakkan Islam sebagai agama yang tertinggi, dan umat Islam menjadi bangsa yang kuat, bukan lagi sebagai mangsa penindasan kaum kafir. Hadirin sekalian jemaah yang dirahmati Allah sekalian, apa pengajaran daripada peristiwa ini? Sebagai penutup, pertama, kita perlulah merasakan, kita perlulah merasa bahawa Islam yang kita anuti ini adalah hasil daripada perjuangan, hasil daripada pengorbanan, khususnya para nabi dan para sahabat pada waktu. Dan marilah kita menghargai dengan mengamalkan agama ini dengan sekukuh-kukuh. Marilah kita menghayatinya dengan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala ini seperti mana para nabi dan para sahabat. Yang kedua, syura atau bermesyuarat dalam perkara yang tiada nas yang jelas
adalah merupakan asas pentadbiran politik Islam dan ini tidak harus diabaikan. Yang ketiga, keimanan yang kental, doa yang berterusan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan senjata yang sangat ampuh dan berkesan bagi menghadapi sebarang serangan daripada musuh-musuh Islam. Yang keempat, kebenaran itu tidak akan dapat ditegakkan jika ia tidak disertai dengan strategi yang betul, perancangan dan penyusunan kebenaran. Yang kelima, yang terakhir, kita sebagai umat Islam perlu ada dalam hati kita keyakinan bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa untuk memberi pertolongan dan kemenangan kepada perjuangan Islam, sekalipun jumlah pendukung yang kecil dan kekuatan yang terbatas. Yang dimana Allah Taala sekalian, semoga semangat dan roh kemenangan Badar Al-Kubra ini akan kembali berulang di abad ini, membakar semangat kita supaya sama-sama kita bangkit menghayati agama Allah SWT dengan teguh, mendukung perjuangan Islam dan kepimpinan. Dengan itu sahaja agama Islam akan terbela. Dengan itu sahaja syariat akan tertegak, gagah dan rahmatnya akan dapat dinikmati dalam negara ini dan semua lapisan masyarakat dalam tempoh yang sangat dekat, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi 'ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih fadzalika huwal fawzul 'azim. Sesungguhnya Allah telah memberi dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan syurga kepada mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh dan terbunuh. Itulah dia janji yang dibenarkan dari Allah dalam Taurat, dalam Injil, dalam Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janji selain daripada Allah, maka bergembira dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim. Taqabbal minni tilawat al-innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisal muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.